Okay guys, selamat petang lah. So hari ni Aboy turun dekat Sungai Sempit. Sekarang pukul 3.30. I dah surut guys. I surut hari ni pasang 7.30 kat dah. Malam lah baru pasang 7.30 dalam pukul 8 macam tu lah. So hari ni Aboy bawa anak Aboy. Dia nak ikut. Air mati guys, memang air mati. Aboy pun tak ada plan nak turun. Tadi hari ni hari Ahad, Aboy masuk kerja pagi. Petang balik saja dia nak ikut mancing. Dia cakap papa jom pergi mancing. Okay lah, aku bawa sini je lah Sungai Sempit. Muara guys. Okay, hari ni Aboy bawa udang kopek dengan udang hidup saja. Biasa air mati umpur pusarang tak dapat. Sini umpur pusarang untuk tanda. So terjadi umpur pusarang, kita pakai udang kopek je lah dengan udang hidup. Okay, jom kita setting dulu guys. Anak dia tak tahan, so dia ikat sendiri. Dia nak try dulu. Mata saiz 10 udang kopek guys. Okay, kita try dulu. Aboy nak setting udang hidup ni, 2 rod. Okay, jom. Okay guys, first setting yang baik bottom perambut T. Kita try bottom dulu. 1 rod bottom, 1 rod main pelampung guys. Try saja. Okey guys, lagi 1 rod Aboy line pelampung line depan ni tengok. Cuba. Mana tahu saya kat main tepi. Air slow. Air dah mati dah. Try saja. Ada guys. Start lagi. Ada. Bolos. Ni boleh ambil. Kalau goreng sedap ni. Okey, start lagi. Buntal. Buntal lah guys. Janji strike. Dah. Buntal lagi. Kenapa tu? Bolos ah. Oh. Kedut. Saiz ini okey. Ada. Kena tarik kuat dia guys. Ada. Oh, gerak.
Ada saiz sikit. Gerut-gerut. Dia just right. Apa punya? Belum lagi udang hidup. Mana ikan besar semua pergi ya? Main dekat pelampung, main ujung sana, semua dah. Tunggu lagi tengok. Mesti ada. Oh lemak. Pelampung ni ambil. Terlekat guys. Ayo sayang. Hai, dia ambil tak lekat. Oh ni. Try. Ada guys, ada. Satu ikan apa? Sembilan. 9 guys. Saiz besar. 9. Sekilo lebih ni. Okey. Jadi. Senyum dia. Makan. Tak ada. Ada. Ada lagi. Kenapa ni? Sembilan lagi. 9 lagi guys. 2 ekor dah. Wah, ada banyak tepi tu. Try lagi. Time air senyap ni. Makan guys. Pelampung tadi 2 kali lucut dah. Tak tahu ikan apa. Tarik tak lekat. Tarik di hujung sana. Tarik tak lekat. Okey, sana. 2 kali tarik tak lekat. Udang je hilang.
Lagi. Ikan apa? Oh. 9 lagi. Ikut dah. Banyak tepi sana guys. Air surut banyak tepi sana. Try lagi. Strike ketiga ni. Alamak. Pandai dia makan. Bulan ke apa ni? Hai. Tarik tak lekat. Buntal. Okay guys, lagi sekejap lagi. Kita cuba dah malam 7.15 dah. Nak cuba last. Abai pun ni tengok lagi. Tadi 9 naik. Lepas tu senyap. Air dah slow, dia senyap dah. Cuba lagi sekejap lagi lah, dalam 5 minit macam tu. Kena. Oh ya lucut. Lagi sekejap lagi. Lagi 5 minit apa kita keluar. Lucut. Okay guys, dah senyap dah. Tak apa. Kita kemas dulu. 7.20 dah. Kemas. Dah senyap dah. Balik. Okay, jom. Okay guys, video hari ini sampai sini saja. Abai nak balik. Tak puas lagi guys. Abai dapat 9 besar-besar. Tak puas lagi. Dia nak try juga. Dia cakap dia nak dapat sekap. Tapi last lah. Yang Abai ni Abai suruh dia kemas. Abai dapat hasil last minute padu guys. 9. Ni hasil kita. 9 last minute 3 ekor naik. Geruk-geruk 2 ekor, bolos ekor. Last minute ni. Jadilah ada Sungai Sepet ada ikan, tapi cuma timing dia saja. Timing dia memang cun, memang dia ada. Okey. Dah penat dah. Sekejap dia makan tu dah penat dah. Okey, jom balik. Dek, jom kemas. Kemas. Dah, jom. Okey guys. So kita padu, jom kita jumpa next video.